Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para penonton dan salam sejahtera. Selamat tahun baru pada tahun 2025. Alhamdulillah, saya Hasrin bin Abu Hassan selaku host Faham. Podcast, orang kata podcast ke. Yang penting anda fahamlah. Faham. Sama ada anda nak faham ke, yang penting anda faham. So hari ini tahun 2025. Maka banyak agenda baru yang kita akan kupas pada hari ini. Seperti sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton lah. Yang mana pada tahun 2025 adalah diwar-warkan satu tahun yang mencabar lah. Dan seperti yang kita sedia maklum anda faham, pada sidang penonton semua, Faham ni merupakan satu siri program podcast lah, yang mana Institut Koperasi Malaysia membawa kepada generasi muda kan. Sekarang podcast ni dah dikenali sebagai salah satu wawancara kupasan politik, bisnes dan pelbagai. Dan pada hari ini kita alhamdulillah selaku pihak Faham, kita dapat menjemput, berbesar hati menjemput orang utama yang kata dalam Institut Koperasi Malaysia. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Ali Mansur. Assalamualaikum Datuk. Salam. Sihat Datuk Okay, Alhamdulillah. Tahun 2025 nampak segak Datuk ini mungkin azam tahun baru Datuk lah. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi lah Datuk mungkin ada iltizam ataupun azam Datuk lah pada tahun 2025 ni Datuk, secara peribadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menjelang 2025 ni, kalau kita lihat ia merupakan tahun baru yang mencabar. Ya. Jadi keazaman itu lebih kepada untuk melihat bagaimana kita menghadapi cabaran tersebut lah. Okay. Dan tahun 2025 ni banyak perkara yang sinonim dengan koperasi. Okey. Dia merupakan tahun antarabangsa bagi koperasi oleh PBB, International Year of Cooperative, dan juga kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN. Jadi kalau kita lihat bahawa Institut Koperasi akan dilihat untuk memainkan peranan penting dalam tahun 2025 ini, di samping tugas hakiki kita untuk membangunkan sektor ini. Ini yang peringkat awal yang menjadi visi ataupun perkara yang mesti kita selesaikan. Ya. So lah Datuk, manangkan kita ni berdua saja kan. Kita kata dalam sistem podcast ni kita berbual-bual secara santai lah. Seperti sedia maklum, podcast ni untuk yang golongan muda sekarang Datuk, generasi X lah. Mungkin sikit sebanyak itu sebab Faham tu jelas, mudah dan terkini. Diharapkan segala pengetahuan tentang berbentuk koperasi ni sampai kepada generasi muda. Mungkinlah Datuk, saya rasa kalau tak salah saya lah, Datuk ni tahun yang keempat Datuk Alhamdulillah. Datuk sebelum ni mungkin Datuk sebelum terus orang kata ke Institut Koperasi Malaysia, mungkin ada orang kata DNA ke, ataupun Datuk dah berkecimpung dengan gerakan koperasi. Mungkin Datuk secara ringkas boleh kita sebagai permulaannya Datuk. Dalam sektor koperasi ini saya sebenarnya terlibat pada tahun 2003 sehingga 2007. Di JPK pada itu, Jabatan Pembangunan Koperasi. Sekarang Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi dari situlah saya terdedah kepada koperasi ini, melihat bagaimana JPK mengendalikan Kawaslia kepada koperasi, mengadakan Hari Koperasi Negara, membuat program pembangunan, membuat program pemantauan sehingga ke peringkat tribunal, pendakwaan dan sebagainya. Datuk masa tu sebagai apa Datuk? Ketua pengembang di koperasi. Pengembang. Okey. Jarang dah lama tak dengar. Mana saya pada ketika itu bertanggungjawab terus kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Di mana kita sebenarnya mempunyai wakil di setiap kawasan parlimen pada ketika itu, dan semua isu-isu yang timbul di setiap kawasan parlimen itu kita maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri. Dan dari situlah dia akan merangka dasar, dan pada ketika itu dia melihat koperasi ini satu bidang keusahawanan baru untuk negara, dan
sudah tentu kita perlu menanam minat kepada generasi muda lah. Okay. Oh. Kira Datuk ni sebenarnya dah bukan orang asing lah sebenarnya dengan apa orang kata gerakan koperasi ni lah kan. So mungkin bila Datuk dilantik pada tak salah saya pada 2000 atau 2021. 8 hari bulan 2. Masa tu kita pun berlaku juga pertukaran kerajaan apa semua. COVID. Mungkin Datuk bila melangkah ke Institut Koperasi Malaysia pada waktu tu, mungkin ada salah satu mungkin impian ataupun satu inspirasi ataupun sebenarnya apa yang Datuk nak bawa hikmah pada masa tu. Secara kebetulan saya memang banyak dalam pengalaman saya dalam bidang pendidikan. Pernah menjadi CEO di Yayasan Pelajar Amara 3 tahun. Terlibat dalam program bersama JICA, menghantar student kita ke Jepun dalam program melahirkan 1000 jurutera. Dan kita mengadakan kerjasama dengan pihak JICA dan juga 15 universiti, JAG dipanggil Japan University Group, di mana 15 universiti kita kenal pasti untuk kita latih anak-anak muda kita untuk menjadi jurutera daripada ijazah pertama sehingga PhD. Itu peringkat pendidikan, dan kemudian saya teruskan lagi di UiTM sebagai ahli lembaga pengarah UiTM. Dan pada ketika itu saya diberi amanah untuk memimpin UiTM Holding sebagai chairman. Dan antara di bawah UiTM itu ada Intex. Intex ya. Intex mana Kolej Persediaan untuk Pelajar Keluar Negara. Jadi antara yang saya buat adalah menukar Intex daripada IPTA kepada IPTA yang bernaung di bawah UiTM kepada IPTS. Intex sekarang adalah IPTS untuk membolehkan anak-anak bukan Melayu, bukan Bumiputera masuk ke Intex bagi program yang ditajuk oleh Petronas, ditajuk oleh JPA dan JLC yang lain. Dan antara yang lain yang kita buat adalah private wing bagi hospital. Kita memasarkan arts and gallery, bagi kita memasarkan hasil-hasil karya lukisan para pensyarah dan pelajar UiTM. Kita memperkasakan Integma Resort. Ini antara beberapa yang kami lakukan. Saya juga berpengalaman dalam beberapa kementerian di dalam bidang sukan, di Kementerian Belia dan Sukan selama setahun. 2 tahun di Kementerian Komunikasi. Dan di situ kita tahulah peranan-peranan dimainkan oleh MC-MC, RTM, Finas, Mainik, MDEC. Jadi keseluruhannya saya tahu apa yang mereka lakukan, dan kemudian bertukar ke Kementerian Pertanian selama 3 tahun. Dan dari situ kita tahulah peranan Nafas, LKIM, bagaimana program jelapang padi negara, program food security. Jadi apa yang ada ni, termasuk sebelum itu saya pernah berada dalam 3 tahun di lembaga pengarah sebagai MARDEC, Malaysian Rubber. Jadi dalam semua sektor ini, termasuk juga di bidang perbankan, saya pernah terlibat juga selama 4 tahun. Jadi gabungan yang sikit-sikit inilah yang bila saya masuk sini, tanggungjawab pertama yang diberikan oleh Datuk Seri Wan Junaidi pada ketika itu, sekarang Datuk PN Seri lah, untuk katanya KPI saya menubuhkan universiti. Jadi cabaran tu saya sambutlah, sebab semasa di Yayasan Pelajar Amara saya pun telah diberi amanah untuk menubuhkan Malaysia Japan University pada ketika itu, di mana kita cuba menarik kedatangan ASEAN Plus 2, di mana 10 negara ASEAN campur 2 lagi, untuk kita bawa pelajar-pelajar daripada luar negara belajar di sini dalam bidang program Japan. Jadi kita, tapi setelah itu ni sebab saya kemudian ditukarkan, tak selesai. Tetapi bila pergi ke UiTM, saya sambung bidang yang lain lah. Jadi apabila diberikan amanah tersebut, saya pun fikirkan bahawa kita boleh teruskan, dan kita juga bertemu dengan KPT dulu, Ketua Pengarah KPT, Menteri yang bawa Menteri KPT, untuk tahu boleh atau tidak lesen ini diluluskan. Mereka bagi syarat kita beberapa perkara yang kita baca lah, semua perkara, dan saya panggil kawan-kawan, antaranya Prof. Azali dan Prof. Rashid, semuanya duduk, dan kita pinjam nama-nama besar ni untuk saya hantar ke KPT, dan akhirnya kita dapat jawapan yang positif,
dan kita telah berjaya mendapat lesen dalam masa yang agak singkat sebenarnya, 6 bulan. Ya, betul lah. 6 bulan saya kita dapat dan alhamdulillah dalam tempoh setahun selepas itu kita dah boleh mulakan operasi. Masih Datuk, bila Datuk cerita tentang pengalaman Datuk tu, saya rasa dah dia begitu memenuhi complacent lah maksud saya untuk dekat IKMA ni lah. Memandangkan kita seperti sedia maklum dan penonton, saya rasa untuk pengetahuan penonton, kita untuk koperasi ni ada 9 fungsi lah Datuk. Bila fungsi Datuk dia terlibat dengan ada pertanian sikit, ada bank sikit, ada education sikit. So benda-benda ni sebenarnya menjurus kepada pembentukan untuk masa depan apa yang sebenarnya Datuk nak buat dekat IKMA ni lah. Dan alhamdulillah lah. Dan wujudnya Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia Datuk. Mungkin kita bersama selepas ni Datuk, sebab kita ada commercial break. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. So sekarang ni sedikit sebanyak anda selaku penonton dah faham lah sikit tentang perjalanan Datuk dalam Institut Koperasi Malaysia yang juga peranan yang dimainkan oleh Institut Koperasi Malaysia. So kita sambung balik lah kan. So kita dah berbual-bual dengan Datuk tadi. Bila Datuk dah sampai dekat apa kata Institut Koperasi Malaysia ni dan tahun 2025. Datuk, untuk pengetahuan Datuk, ini kata sesi podcast kita yang kedua. Tapi Datuk adalah orang yang pertama untuk tahun 2025 ni lah. Yang mana mungkinlah Datuk, dan seperti yang kita sedia maklum dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri telah merangka Malaysia Madani untuk membawa Malaysia ke satu satu tingkat yang lebih baik lah. Mungkin Datuk pada tahun 2025 ni visi Datuk lah untuk IKMA, dan juga IKMA ni dapat memberi peranan kepada gerakan koperasi. Tahun 2025 ni kalau saya terus diberikan kepercayaan lah. Tempoh nak habis Datuk? Tempoh akan habis. InsyaAllah kalau diberikan kepercayaan, pertama apabila saya sampai dulu, perkara yang saya buat adalah kita mesti melihat kekuatan kita, terutamanya dari segi kekuatan warga IKMA. Jadi yang tu saya nak tahu dulu supaya saya boleh bawa ke mana, apa cabaran yang boleh kita hadapi, yang patut dan kita hadapi. Dan sebab itu bila sampai ke sini saya lihat infra juga, di mana apakah kelemahan dari segi infra kita. Sebab itu kita betulkan kafeteria, letakkan kafeteria yang baru, kita tambah aset kenderaan, dan kita buka cawangan. Kita berjaya buka 4 cawangan dalam tempoh 2 tahun. Dan kalau lihat semua yang kita buat ini usahanya untuk menambah kekuatan. Sebab itu setelah kita menambah kekuatan pada tahun 2025 ni, kita lihat bahawa kita menghadapi cabaran apabila disebut sebagai tahun koperasi antarabangsa. ASEAN Malaysia mempengerusikan ASEAN di bawah kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Jadi semua ini dunia akan melihat kepada Malaysia dan sektor koperasi. Dan bila melihat sektor koperasi ini, hanya ada 2 agensi yang terlibat, iaitu Suruhanjaya Koperasi dan Institut Koperasi Malaysia. Jadi amanah yang kita diberikan itu kita kena gunakan sepenuhnya, dan dalam sektor pendidikan ataupun modal insan ini ianya sangat penting. Sebab itu kita pada tahun ini cuba merangka bahawa kita bekerjasama erat dengan antarabangsa. Sebab itu baru-baru ini saya telah merangka kerjasama dengan 7 IPTA untuk program membawa pelajar-pelajar asing ke Malaysia, sama ada mereka mendapat latihan di IKMA ataupun Universiti Keusahawanan Koperasi. 2 strategi kita supaya kita akan dilihat sebagai sebuah institusi yang telah pun berjaya dalam sektor ini. Di samping dalam masa yang sama kita memainkan peranan untuk membantu 16,000 koperasi. Cuba bayangkan 16,000 koperasi, kalau kita latih 10 orang, 160,000 yang terpaksa kita hadapi setiap tahun. Itu kalau cerita 10 orang. Kalau kita cerita tentang 7.2 juta ahli
itu akan mengambil cabaran lebih besar lagi lah. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah perniagaan yang beridentitikan berhad, is a public company, di mana accountability, tata kelola, kemampuan untuk mengurus mesti kita letakkan kepada sektor ini. Jadi inilah yang kita harap bahawa warga IKMA ini faham di mana kita kena melatih satu sektor yang agak mencabar dan meletakkan di atas landasan yang sepatutnya. Dalam masa yang sama, kita pun sebenarnya tak akan berjaya. Kerajaan mesti juga melihat fiscal policy, monetary policy berada dalam landasan yang tepat. Kerana bila berlaku pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik, ia akan merancakkan perniagaan dan dari situlah peluang kepada koperasi ini. Kalau di situ ada masalah, kita lahirkan beberapa koperasi pun tak akan memberikan makna. Jadi koperasi mesti menceburkan diri dalam bidang-bidang perniagaan atau SE sekalipun, tetapi dia mesti bergabung. Dan saya yakin kerajaan di peringkat yang lain juga memainkan peranan. Agensi kerajaan akan dilihat memainkan peranan masing. Kalau semua ini berlaku, saya yakin dan percaya bahawa sektor koperasi akan menjadi satu sektor yang hebat. Dengan adanya kekuatan kaki tangan IKMA yang saya lihat cukup baiklah pengalaman mereka, cuma kita hanya perlu mengembeling kekuatan ini ke arah yang tepat. Datuk, tadi Datuk ada sentuh berkenaan dengan cabaran lah. Mungkin selaku Datuk dulu pernah dengan bahagian pengembangan dah turun ke dasar lah dan juga bersama dengan IKMA. Cabaran utama kepada gerakan koperasi untuk melonjak lebih lagi agaknya apa Datuk sebenarnya? Satu cabaran tu sebenarnya dibuat oleh kita sendiri. Masalah. Sebab saya lihat bahawa banyak sistem kawaslia yang tidak menepati keperluan gerakan, peraturan-peraturan yang mesti kita pindah, kedudukan ataupun bajet yang sepatutnya kita uruskan dengan baik. Dan dalam yang sama di peringkat pendidikan kita mesti menggembeling sektor ini supaya menyemarakkan anak-anak muda terlibat, golongan yang berpendidikan dan pengurusan-pengurusan yang mempunyai ilmu yang baik. Lepas itu kita berharap mereka sudi untuk meneruskan pengajian peringkat master dan PhD, dan juga kita mesti membandingkan juga dengan kerjaan-kerjaan koperasi di negara-negara tertentu yang kita lihat jauh ke depan, terutamanya dalam sektor consumer dan juga pertanian. Di Malaysia ni kita hebat tapi dari segi kewangan dan kredit. Jadi mungkin kerana pada tahun penubuhan 100 tahun yang dahulu kita ditubuhkan koperasi wujud kerana alung ataupun sistem padi kunca di utara. Jadi sehingga hari ini kita masih bergelombang dengan sektor yang sama tanpa keluar kepada sektor yang lain. Tadi Datuk apa kata kalau kita dah cerita ada kewujudan universiti, komposonan koperasi dan kita IKMA pun ada apa kata sijil-sijil jangka pendek dan khusus. Sebenarnya kita dah ada satu orang kata ekosistem yang dah lengkap Datuk sebenarnya. Namun begitu orang kata masih berlaku lagi orang kata dari segi masalah tak pasti orang kata nak cakap kekurangan ilmu ke dari segi nak buat kerja. Sedangkan sekarang ni dah ada teknologi. Pandangan Datuk adakah ada satu sikap budaya yang perlu kita cuba keluar, yang mana kalau kita ikut prinsip-prinsip koperasi ni dia dah lengkap dah semua kan, mesti berilmu lah apa semua. Mungkin ada satu yang sikap pada pandangan Datuk lah. Saya rasa sektor kawaslia pendidikan kita patut adakan satu think tank lah dengan koperasi-koperasi yang besar ni, terutama top 500 lah, supaya mereka dirasai merasakan diri mereka itu rapat dengan kita. Lepas tu bila saya pergi berjumpa dengan pengurusi-pengurusi koperasi, semangat mereka untuk menceburi bidang baru tu lebih tinggi. Bila kita pun ada sikit sebanyak tentang bidang-bidang perniagaan yang patut mereka masuk, kita tahu kalau you nak buat perniagaan pertanian macam ni, industri sukan dan sebagainya. Dan semua ni kalau koperasi-koperasi yang boleh kita dampingi ni, kalau kita boleh bagi motivasi secara baik dan juga berbincang secara baik, saya rasa mereka boleh melonjakkan.
Dan perlu juga ada sistem mentor dalam koperasi. Koperasi besar mesti membimbing koperasi kecil. Sistem. Pada pandangan saya lah, sudah ada mentor mentee itu kena ada dalam selain daripada yang kita lihat dulu syarikat, dalam koperasi pun patut ada. Koperasi, katakan koperasi Petronas, dia patut ada satu koperasi yang misalnya terlibat dalam stesen minyak umpamanya, mereka boleh guide macam mana koperasi pertanian, koperasi ladang. Kalau ada koperasi ladang yang kecil, mereka boleh bimbing macam mana dapat baja yang baik, menjual hasil yang baik, kualiti yang baik dan semua ini. Jadi saya lihat bahawa gerakan membesarkan koperasi itu mesti dibuat. Termasuklah koperasi kredit Aranu, dan sampai satu ketika kalau koperasi ini perlu digabungkan pun tak ada masalah pada. Boleh, mereka patut lakukan. So kalau kita kata tadi ada sistem mentor-mentee tu, adakah Hikmah yang perlu memulakannya? Oh, nanti tu kita iklan dululah. Nanti Datuk jawab lepas ni. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Kita berjumpa sekali lagi. Kita nak sambung balik apa yang kita tanya tadi lah Datuk Yang mana kita kata tadi pasal apa orang kata adakah Institut Koperasi Malaysia patut memulakan langkah untuk yang Datuk apa katakan tadi mentor-mentee tadilah. Macam mana pandangan Datuk? Saya rasa kita boleh mulakan, tapi kepakaran di kalangan pegawai kita dia tidak ada dalam program tersebut. Cuma kita boleh menemukan itu, kita boleh. Cuma yang penting Hikmah mengenal pasti mana satu koperasi yang hebat yang boleh, dan mana satu koperasi yang mahu bekerjasama. Kadang-kadang mereka dah besar, dia tak membantu dah koperasi yang kecil. Tapi kalau mereka ada semangat untuk itu, kita boleh lahirkan. Dan kalau ini berlaku, cuba bayangkan kita akan dapat meningkatkan keupayaan koperasi kecil menjadi besar dan sederhana dan besar ni. Ini akan lebih berpotensi kepada negara. Tapi walaupun kita boleh cubalah Datuk. Sebab kita ni ada 16,000. Tapi 13,000 tu adalah yang mikro. Sebahagian 1,000 hanya 1,000 lebih saja yang kata sebagai koperasi besar. Dan mungkin itu gap yang sangat tinggi lah. Dan tapi mungkinlah Datuk kita kata dari segi pelapis di dalam koperasi itu ada atau tidak ada untuk meneruskan orang kata kemajuan untuk koperasi mereka. Datuk melihat koperasi di Malaysia ni lah, kebanyakannya golongan belia ke ataupun orang yang dah besar ke, macam mana pandangan Datuk? Kalau kita lihat dari segi angka lah, dia 97.3 kan. 97% koperasi hanya menyumbang 3%. Ya, kecil. Manakala 3% koperasi menyumbang 97%. Jadi kebergantungan tu. Dan kalau kita lihat koperasi mana yang berjaya? Koperasi yang berjaya ni koperasi yang mempunyai pada saya base lah. Dia ada base, dan dalam bisnes dia kita katakan cash cow. Kalau kita lihat pertama, dia akan bernaung. Koperasi Petronas bernaung dengan Petronas. Koperasi Proton bernaung. Koperasi Telekom bernaung. TMB bernaung. Ada koperasi-koperasi yang tidak bernaung. Termasuk Bank Rakyat. Bank Rakyat ni hartanya 120 bilion daripada 160 bilion total aset koperasi. So cuba bayangkan 40 bilion tu dikongsi oleh 15,999. Bank Rakyat satu saja. Tapi Bank Rakyat ni dia tidak ada macam Petronas bernaung, tak. Tapi dia bergabung di antara koperasi kredit yang awalnya, dan kekuatan dia di mana? Dia memberi pinjaman kepada kaki tangan kerajaan. Dan dia sentiasa berterusan sehingga dia kukuh. Dan semua model-model ini kita kena tengok balik. Macam mana Bank Rakyat berjaya, macam mana koperasi Petronas berjaya, koperasi Angkatan Tentera berjaya. Itu koperasi baru yang ditubuhkan memang beri cabaran sebab dia kadang-kadang tak ada base. Berniaga apa dia nak buat? Sebab itu saya kata ada ketikanya perlu ada program mentor-mentee. Misalnya kalau satu koperasi itu ada ladang, dia kena create satu koperasi yang lain untuk menjadi kontraktor ladang dia, ambil buah dia. Banyak perkara-perkara yang lain yang boleh dia bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang lebih kecil ni.
patut dia bagi peluang. Jadi dari situ baru kita lihat akan nampak, dan tujuan kita buat ini adalah untuk melihat supaya generasi muda masuk dalam sektor ini. Sebab kebanyakan koperasi yang berjaya ni dia tak benarkan dah alih-alih baru. Dia dah tutup. Tetapi kita lah bersama kita bercakap generasi muda kena masuk. Pelajar lepasan mesti kena buat koperasi. Tapi dah ada blok tu Apa dia nak niaga? Jadi mau tak mau kena ada satu sistem di mana koperasi baru yang terdiri daripada anak muda ni, tak kira lah koperasi masjid dan sebagainya, dia ada peluang untuk berniaga. Peluang berniaga tu pertama di luar lah. Yang kedua dia dibimbing oleh koperasi-koperasi yang besar yang telah berjaya dan memberikan peluang, sikit peluang kepada dia supaya dia dapat bergerak dan terus meningkat. Agaknya kenapa ada sikap reluctant untuk keengganan nak buka kepada tak tahu anak dia. Koperasi ni kalau kita lihat dia tak nilai dengan share value yang tepat. Saya ambil contoh lah. Bank Rakyat katakan dia ada 160 bilion. Berapa dia punya shareholders? Mungkin 4 bilion. Kalau 4 bilion, public listed company, berapa dia value? Dia akan value per share mungkin RM10, mungkin RM20. Tapi kita masih based on RM1. Jadi ini yang menyebabkan alih kita tak boleh buka. Kalau you nak buka, actually tak fair. Tak fair. Sebab saya melihat kalau tak ada pelapis tu, koperasi tu dah maju dah. Kan? Tak ada pelapis. Oh, ini masuk dalaman lah. Koperasi dalaman lah. Koperasi dalaman saya tengok mereka bagi peluang kepada anak-anak mereka bagi. Cuma mereka tak buka kepada ahli luar. Ya, betul. Dia ada pewaris dia lah. Pewarisnya tu tak ada. Cuma kadang-kadang banyak juga yang telah membuntu dalam perniagaan. Dan kalau kita lihat ada beberapa sektor yang ke depan ni dia sudah tak berkembang, dah tak boleh dengan perubahan teknologi, program digital ni. Ada beberapa perniagaan yang akan datang dah tak sesuai untuk dilaksanakan. Mungkin Datuk tadi kita cerita pasal orang muda kan. Nak masuk pada koperasi tadi yang dah ada ramai orang senior lah. Mungkin koperasi tu sebenarnya orang muda saja yang wujud Datuk. Mungkin ada, saya rasa banyak insentif-insentif yang berikan kepada orang-orang muda ni lah untuk tubuhkan koperasi. Sebab isu-isu pengangguran, isu-isu sebenarnya melalui prinsip tu boleh mengelakkan pasal sosial punya ni. Pandai tu? Ya, di atas kertas memang kita kata ada peluang itu dan ini. Sebenarnya amat sukar. Realitinya sukar. Sebab anak-anak muda yang keluar universiti ni mereka tak ada pengalaman. Kita kena terima hakikat tu. Dia tak ada konteks. Dia tidak tahu sepak terjang bisnes pun. Dia tidak pernah menghadapi cabaran ketika krisis. Jadi pada saya dia perlu juga dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Sebab untuk berjaya dalam perniagaan ni dia bukan cerita satu hari satu malam lah. Dia kena melihat. Sebab itu orang yang berjaya dalam perniagaan ni dia ada mentor. Di atas yang bagi peluang pada dia siapa. Dia bernaung di bawah siapa. Inilah orang yang berjaya. Kalau kita lihat semua yang berjaya macam tu. Jadi anak muda kalau dia terus pergi ke dalam sektor ni berkumpul 10 orang, pada saya suka dia nak berjaya. Tetapi kalau ada satu orang, dua orang yang membimbing dia macam mana nak dapatkan loan, apa yang perlu dilakukan, bagaimana strategi nak melobi perniagaan apa yang kita nak masuk, bagaimana you nak buat investment, bagaimana you nak pastikan return of your investment itu dapat cover, bagaimana you nak buat banyaklah trade-trade yang import, export dan sebagainya. Dan semua ni hanya ada pada orang yang berpengalaman. Mungkin itu peluang kepada Ikhmah tu macam mana? Kita sebagai latihan untuk koperasi ni macam mana? Kita pegawai Ikhmah juga harus menerima cabaran ni. Kerana dalam setiap sektor tu dia ada arts. Ada seninya. Saya ambil contoh, masa saya di Mardek tu. Di setiap kawasan Mardek ni dia ada kilang-kilang busuk, perasan tak? Dan semua orang penduduk akan komplain. Sebenarnya bukan salah Mardek. Kilang tu datang awal, penduduk datang kemudian. Macam di sini Ikhmah. Penduduk datang kemudian, dia tak boleh komplain yang kenapa ada institut latihan dalam kawasan perumahan. Sebab Ikhmah datang dulu tahun 56. Itu juga kilang. Tapi apa yang kita buat keputusan tu? Kita membawa mesin yang bernilai RM1 ni, mesin 20-30 tahun ni, ke Pekanbaru, ke Kalia, ke Palembang. Di sana kita dapat 30% share.
free dan kita control marketing. Dan dari situ kita tubuhkan R1, Rubber One di Singapura. Kita marketkan 20% daripada getah dunia ini dipasarkan oleh Marduk. Jadi you tengok macam mana strategi daripada satu kilang yang tak berguna yang dibantah oleh orang, kita bawa kepada negara yang sedang membangun, kita dapat 30% share percuma, kita control market dan kita kawal pasaran dunia. So this is art dalam bidang. Itu je kalau you masuk industri sukan, pertanian. Dulu masa saya di Kementerian Pertanian Musangking, kita create sebagai sumber kekayaan baru negara. Sekarang mahal tu Musangking ni. Jadi kalau kita nak berlawan tentang durian, kita kalah. Thailand dapat mengeluarkan durian yang banyak dengan harga yang murah. Tapi kita create. Sebab itu kita create MD2 untuk nanas. Kita create bird nest. Jadi ada beberapa bidang yang mana kalau kita terlibat dalam perniagaan tu, dia ada seni dalam bidang tersebut yang perlu kita lakukan. Kita bukan pengeluar getah yang terbesar, tetapi kita pengeluar getah yang berkualiti di dunia. Jadi ada beberapa perkara bila kita melatih anak muda dalam koperasi, strategi ini kena ada. Selain daripada kawalan kepada sistem kewangan yang baik dan sebagainya. So kalau kita tengok dari segi perkembangan sekarang lah Datuk kan. Dan kita sentuh juga perkenaan dengan anak-anak muda ni lah kan. So yang mana kita tahu perkembangan teknologi lah kan. Sekarang semua orang berbicara tentang AI lah. Mungkin dalam IKMA sendirilah Datuk kan. Agaknya apa yang sebab salah satu macam program macam pada hari ni, Faham ni, kita gunakan podcast. Mungkin sebab kalau kita katakan semua anak-anak muda ada handphone, semua akan, kalau betul caranya memang kita akan sampai kepada mesej yang apa mereka sampaikan lah. So mungkin kata IKMA sendirilah Datuk, kalau tadi pada peringkat awal ni Datuk kata sumber kita masih kekurangan. Agaknya pada tahun 2025 ni ada bajet yang perlu kita keluarkan untuk digitalisasi lah sekarang ni. Sama ada dari segi pengajaran, peralatan. Macam mana Datuk? Kekuatan anak muda adalah kerana kemampuan mereka dalam digitalisasi dan juga IT ya, secara keseluruhannya. Jadi kekuatan itu ada pada generasi baru. Bagaimana kita nak gemeling. Sebab itu dalam program ni kita mohon bantuan daripada Kementerian Kewangan. Alhamdulillah ni tahun kedua kita dapat 2 juta lagi untuk program ni. Tapi kita masih perlu tambah. Sebab itu saya maklumkan kepada pengurusan tertinggi, kita kena besarkan koperasi. Sebab itu tahun ni kita sasarkan 200 koperasi bersasar. Kerana bila koperasi ini bertambah dan income-nya meningkat, teks kepada Pulau Amanah Pendidikan dan Pembangunan akan meningkat. Dan apabila meningkatnya teks ini, dia akan membantu kita untuk memperhebatkan lagi program-program latihan, di mana kita akan memohon tambahan peruntukan kepada koperasi untuk latihan koperasi ini. Jadi seperti yang saya kata tadi, kelebihan kepada generasi muda itu ada. Cuma dia perlu gabung dengan mereka yang berpengalaman yang boleh membantu, terutama dari segi kapital lah, dari segi modal. Sebab generasi baru ni tak semuanya ada collateral. Kalau nak buat pinjaman dan dia perlukan 6 bulan management account, itu pun macam mana dia nak survive 6 bulan, nak mula pun tak boleh. Jadi semua perkara ni kena kita lihat, kena bantulah supaya kita boleh memperkasakan sektor ni. Datuk, kita berehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ini. Hello, kita bersambung kembali semula berkenaan beberapa soalan yang agak mungkin Datuk kita ni IKMA satu-satunya lah institut yang latihan tentang koperasi lah. Kita sepatutnya, dan kita merasakan kita pun tak mampu nak buat semuanya. Mungkin pandangan Datuk ataupun strategi Datuk, mungkin kolaborasi ke apa yang Datuk fikirkan yang boleh kita buatkan, yang sebab kita ni pelanggan adalah gerakan koperasi. Macam mana pandangan Datuk? Walaupun kita rasa merendah diri, tapi bila saya tengok secara di seluruh dunia lah, sebenarnya kita jauh ke depan. Kita jauh ke depan. Baru ni saya fikir India jumpa dengan Indian Cooperative
IC India Cooperative Union, ICU. Dan bila saya tanya dia berapa koperasi jumlah peserta kursus yang dia buat lah. 10,000 orang. Sedangkan di sana ada 800,000 koperasi. 800,000. Hampir 300 juta ahli. Tapi dia hanya berkemampuan buat 10,000 orang. Kita di sini kursus wajib 10,000 orang. Secara keseluruhan kita buat sampai 40,000. Jadi itu model yang bukan model kerajaan. Dia agensi, dia persatuan. Dan kalau kita cari dalam dunia ni, nak mencari agensi kerajaan yang membuat latihan seperti ini, hampir tak ada. Mungkin saya tak jumpa lagi negara-negara yang ada, tapi hampir tak ada. Semuanya dibuat oleh koperasi ataupun gabungan koperasi, Apex. Bukan dibuat oleh. Jadi, kalau kita lihat di negara kita ni, saya tengok dalam satu sidang pleno yang melibatkan pendidikan, terlalu ramai yang hadir, penuh kerusi. Dan kita, panel kita ada di situ dan semua puji Malaysia dengan sistem koperasi sekolahnya, sehinggalah daripada, pendek kata, daripada sekolah sehinggalah universiti kita ada. Dan semuanya dibimbing oleh kerajaan. Dan kalau kita lihat IKMA ini dah jadi macam one-stop center untuk pendidikan. Dia datang ke sini, nak buat program satu hari, sehinggalah program PhD. Kita boleh laksanakan. Dan kalau kita nak cari model ni dunia pun tak ada. Tetapi model ni saja tak cukup. Sebab akhirnya orang akan lihat berapa hasil perolehan koperasi. Koperasi negara you hebat tak? Jadi kita kena pastikan bahawa apa yang kita buat hari ini dengan ada universiti dan sebagainya, sebab itu dalam tempoh 25 tahun akan datang, kita akan menjadi model bukan sahaja pendidikan, kawasan, tetapi model pembangunan koperasi dunia. Jadi sebab itu di peringkat kami mewujudkan hubungan kerjasama dengan antarabangsa ni supaya the next step atau langkah yang patut dibuat oleh koperasi adalah keluar daripada Malaysia supaya dari segi pemasaran modal, dari pemasaran barangan, membuat pelaburan baru. Kita dah ada koperasi yang hebat. Kenapa tak diberikan kebenaran untuk membuat pelaburan khususnya di negara-negara ASEAN dan juga negara-negara yang lain. Jadi tidak cukup dengan mengimport, tapi kalau kita ada produk yang bagus, kita akan menjadi pengeksport yang baik. Trade balance nanti, imbangan perdagangan akan menyebelah kita, currency kita akan kuat. Jadi ini semua yang mesti dipikirkan oleh koperasi pada masa 20-25 tahun akan datang. Dan IKMA, ketika IKMA, kita dah meletakkan asas dari segi modal insan, bagaimana nak mencapai. Lepas itu, selain daripada Universiti Kesusanan Koperasi, kita ada G2K. Sekarang ada 5-6 universiti. Dan orang bercakap tentang pengangguran. Kita sebenarnya berusaha untuk membantu pengangguran. Kita hantar mereka ke koperasi. Dan ini adalah sumbangan kita kepada negara. Dan kalau kita lihat dari sudut yang lain, kita juga telah membantu kepada generasi-generasi, bukan saja muda sampai yang tua sebenarnya. Semua kita bela dari sini dan sekarang ini mereka menekankan SDG dan juga SE. Dan ini juga dalam perhatian kita dan kita akan teruskan. Dan dengan ada sedikit pemikiran tentang keusahawanan di kalangan pegawai kita, saya yakin dan percaya kita akan dapat membantu koperasi ini untuk bergerak dengan lebih jauh lagi. Tu sidang penonton sekalian, Datuk memang sebagai ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia dan Datuk juga merupakan pengarah urusan UKKM Education Sdn. Datuk, Datuk. So semuanya berkenaan dengan education lah, tentang pelajaran, tentang berkenaan dengan koperasi. Rasanya Datuk, kita pun dah sampai penghujung dah rasanya kan. Tapi sebelum tu Datuk, ini last question lah kan. Untuk kita baru 7 hari dekat tahun 2025 ni lah. Selaku ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia dan juga pengarah urusan untuk UKKM Education ni. Mungkin harapan Datuk lah. Kita nak melangkah lebih apa yang kita telah rangkakan. Kita dah ada Dakom lah, kita dah ada Transcom lah, dan kita nak connect dengan Malaysia Madani lah. Mungkin sepatah dua kata Datuk untuk bagi semangat untuk mungkin IKMA yang menonton, pegawai IKMA yang menonton,
semua peserta-peserta IKMA yang menonton, peserta-peserta daripada UKKM yang mendengar, mungkin Datuk boleh bagi sedikit. Dasar yang dibuat oleh Kementerian Negara itu dia merupakan satu perkara yang umum. Yang mana kalau kita lihat, kita sudah pun bergerak ke arah tersebut. Sebab itu di IKMA ni, seperti saya kata tadi, kita dah wujudkan sijil, diploma, ijazah sarjana muda, master dan PhD. Malah kita sedang merangka untuk mewujudkan program profesional. Saudara saya bayangkan bila program profesional ini wujud, kita akan membuka Chartered Institute, namanya Institut Koperasi Profesional di Malaysia yang tak ada dalam dunia pun. Semua luar negara boleh datang tu Boleh. Jadi keahlian itu bagaimana kita nak dapatkan kajian kita ada universiti dan kita boleh update keahlian mereka ini apa maklumat dalam dan kita ada 16,000. Kalau kita bergabung dengan ASEAN nanti kita ada ratusan ribu koperasi yang boleh duduk sebagai Chartered Institute of Cooperative ASEAN umpamanya, di mana Malaysia menjadi trust. Masa saya jumpa di Ecopin, kebetulan rektor dia adalah bekas Governor Bank Negara Indonesia. Dia pelawar kata kenapa tak Malaysia lead dulu untuk kita mulakan, sebab untuk banking kita ada di sini Institut ASEAN kat Bank Negara kan. Jadi sebenarnya kita dah jauh ke depan. Cuma kita kena kurangkan sikit konflik-konflik yang berlaku dalam sektor ni. Pertama di kalangan pegawai kita, di kalangan agensi, di kalangan kementerian, antara kementerian. Itu perkara ini semua pihak perlu berjiwa besar. Kita bukan tak ada apa kepentingan peribadi. Kita patut berbangga kalau kita buat satu itu berjaya dan kita tinggalkan legasi yang baik kepada mereka yang selepas kita. Jadi ini impian yang kita buat dan kita dari masa ke masa akan terus memperbaiki tempat di mana kita duduk supaya orang akan merasa kedatangan kita itu dirasai, kehilangan kita dirasai. Tapi kalau kedatangan kita tidak bertambah, hilang tidak dirasai, itu ada masalah. Ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang sidang penonton sekalian. So rasanya kita punya program Faham mungkin sudah jelas, mudah dan terkini ni sudah sampai melabuhkan tirai tamat ya. So mungkin kita akan dapat jumpa lagi pada sesi yang akan datang dan saya selaku wakil pada kru Faham, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk Faham kita punya podcast pada hari ini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.